Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, aku nak bagi tahu sikit guys. Pasal RZ member. RZ member ni continue lagi. 9.0. Mungkin akan dibuat di Penang kot. Tak tahulah dengan ceritanya macam tu lah. Tapi yang aku nak cerita kat sini, RZ member ni dia sebenarnya program sukan permotoran. Itu je lah sebenarnya kan. So banyak yang duk kecam-kecam pasal RZ member tentang apa aksiden ke apa semua tu kan. Sebenarnya aksiden ni mana-mana pun aksiden, dan kematian ni pun mana-mana pun kita boleh mati. Kalau kita tak mati dekat RZ member, mungkin kita akan mati tempat lain. So benda ni orang kata apa, percayalah pada kodak dan kodak ketentuan tu kan. So tak payahlah kita nak menyalahkan RZ member kan, nak menyalahkan penganjur, nak menyalahkan dia tu dia ni. Tak payah. Itu benda tu sebenarnya korang boleh fikir sendirilah kan. Kalau macam gitu, so hari perayaan kita orang tak boleh nak konvoi lah, tak payah balik ramai-ramai lah kan. Masa raya tu pun ada juga aksiden, mati ke apa ke kan, balik kampung semua kan. Benda tu nasib je sebenarnya. Apa yang berlaku ni sebenarnya ketentuan dia dah. Kalau dia tak meninggal hari RZ member, mungkin dia meninggal hari lain. Dan kita pun tak tahu selepas yang meninggal itu hari pun dalam 6 orang ke 10 orang macam tu kan. Mungkin selepas habis program RZ member tu, dalam ramai-ramai tu ada juga yang meninggal lagi tempat lain. Kita tak tahu kan, cuma dia tak diwawarkan je. Itulah beza dia. So tak apalah benda tu macam orang kata apa, benda yang orang kata akan terjadi. Akan terjadi. Pasti. Kematian ni pasti. So macam aku nak cakap ni satu, itu hari apa, penganjur RZ member dah pergi ke Putrajaya kan, dah bincang-bincang ke apa semua lah. Mungkin akan ada lagi lah untuk 9.0 ke, tapi dengan ceritanya katanya dia nak berhenti sampai 10.0. Tapi kalau program kita dekat RZ member 9.0 ni berjalan dengan lancar, tak ada kematian ke apa ke, kemungkinan benda ni boleh diteruskan lagi. Tapi aku boleh garanti lah, mesti ada lah dalam ramai-ramai 200 orang 300 orang tu mesti ada yang meninggal. Sebab kita orang meninggal ni setiap hari ada, cuma kita tak tahu dia di mana kan. Kalau kampung-kampung kita yang terdekat ni kita tahulah kan, tu meninggal kan. Cumanya kalau dalam ramai-ramai ni mesti ada tarikh dia tu pada hari tu, mesti ada. Sebab ramai, kita tak tahu siapa. So nanti untuk program yang akan datang ni, harap-harap sahabat-sahabat kita RZ member ni berhati-hatilah kan. Kita jaga kita, kalau boleh kita jaga orang lain sekali kan. Disebabkan perbuatan kita, kenakalan kita ni, orang lain yang menerima padah, macam gitu tak bagus lah macam tu kan. So kalau macam kita nak bawa laju ke apa, pastikan jalan tu tak sibuk. So kita boleh lah untuk kita nak laju ke, nak test motor ke apa kan, kena tengok keadaan. Jangan orang kata apa terlalu excited sangat. Kita kalau terlalu sangat, lebih-lebih sangat, dia akan menerima padah dia lah. Kena ingat pasal-pasal orang tua dulu, dia akan cakap macam tu kan, kau terlalu sangat nanti kau akan kena. So kita berwaspada. Orang kata apa, nak kata macam chill lah, macam tu lah aku kata. So cuma aku nak beritahu itu je lah. Program RZ member ni mungkin akan ada lagi pada tahun hadapan kan, untuk 9.0. So kita kalau inginkan lagi program ni berjalan dengan apa, ada lagi program ni, so kita kena jaga tata tertib kita di atas jalan raya. Macam itu hari aku pergi 8.0 aku pergi tapi tak ada orang kata gila-gila, santai kan. Yang penting kita selamat sampai dan tidak memudaratkan orang lain. Bawa motor macam biasa je. Yang dikecam-kecam tu sebenarnya dia pun mengikut nafsu lah, dia tak berfikir dengan cerdik lah, dia tak fikir. So kalau orang yang cerdik, dia boleh berfikir kan, benda tu berlaku di mana-mana saja. Aksiden ni tak kira lah kan. Kalau kita tak langgar orang yang langgar kita. Dia macam tu lah beza dia kan.
kita dah hati-hati dah, tapi nak katanya ketentuan kita dah pada hari tu, orang langgar kita. Elok je bawa motor kan, tiba-tiba orang datang langgar kita. Benda macam ni kita tak payah nak salahkan siapa-siapa lah. Kita percaya pada kodok dan qadar yang Allah tentukan pada kita. Itu je lah kan. So guys, nanti akan datang ni, berhati-hatilah, kita jaga. Dan aku sedih juga kan, yang tu meninggal, yang ni accident, yang ni kena langgar, yang tu sedih juga kan. Sebab benda ni melibatkan nyawa. Kalau tak ada program RZ member ni pun mungkin dia akan mati juga kan. Walaupun sesaat kita pun tak boleh nak lari, walaupun sesaat. Itu Allah dah tetapkan kita kan, sekian-sekian kan, bila, di mana, pukul berapa, hari apa, dah tetapkan. Okay guys, nanti next kita akan jumpa lagi dekat di RZ member yang 9.0. Tapi korang memang padu lah, motor gila, mantap-mantap lah motor semua, memang padu, exhaust perang semuanya, nombor kecil. Tapi kalau boleh sekali ni kan, orang kata kita buat normal lah, kita buat normal kan, exhaust standard, nombor plate pun besar, so ada side mirror, ikut peraturan jalan raya. Kerajaan tak marah kita untuk nak buat program motor kan, tapi ikut spek. So kalau kita buat motor macam nak pergi perang macam gitu kan, jadi orang tengok pun macam kan, entahlah macam-macam lah nanti kan, orang akan cakap kan, macam-macam kita sukan pemotoran ni, kalau kita ikut spek lagi bagus lah. Nampak kita berdisiplin, nampak kita ni orang yang cerdik, yang bijak, pandai, macam tu. So guys, jangan lupa dah guys, subscribe sekali channel aku guys. Aku memerlukan 1000 follower, itu je. Selepas daripada tu tak apalah kan, dia nak naik slow-slow lah. Kalau boleh nak cukupkan 1000 supaya aku dapat monetize, supaya aku semangat lagi untuk nak buat video, macam-macam video lagi kan. So yang mana tengok video ni, subscribe lah, tekan je, free, percuma, gratis. Dia tak kena bayar, gratis, free je. So guys, kita akan jumpa lagi di next video. Okay, jaga diri guys semua, bye bye.